Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam SKSS Nulis diucapkan kepada penonton kesayangan Al-Fatih TV channel. Pada hari ini Jumaat 6 Mac 2026, Sekolah Sungai Sipol akan mengadakan sambutan Hari Nuzul Al-Quran peringkat sekolah, di mana penceramah jemputan pada hari ini Ustaz Khairul Naim bin Khairuddin, Imam Masjid Al-Ghufraniyah dan Guru Kafah Sekolah Agama Rakyat At-Tauniyah Pedal Asam. Mari kita saksikan. Beralhamdulillah saya dunia serta di akhirat. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ukhuwah dan persaudaraan. Jauhkanlah kami daripada sifat malas, lalai dan perkara-perkara yang tidak engkau redai. Kelebihan Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sebab itulah kita membiasakan diri membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, supaya kita dapat mengamalkan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada hari-hari lain selain daripada bulan Ramadan. Berbau dan rasanya apa? Pahit. Beza tadi, orang menafik Al-Quran, bau dia harum. Ini tidak berbau dan rasanya apa? Pahit. Jadilah kita ibaratkan seperti Muhammad. Wa itu azan subuh. Kita pergi ke azan subuh. Azan subuh kita azan mari masuk, tapi waktu buka waktu subuh. Tukarkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam penyuntuknya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih kerana meluangkan waktu bersama kami. Alhamdulillah. Sama-sama. Di sini ada juga beberapa soalan yang kami harapkan Ustaz dapat memberi sedikit jawapan dan pencerahan sebagai perkongsian ilmu kepada para penonton K7 Al-Fatih TV channel. Soalan pertama ialah bolehkah Ustaz jelaskan maksud dan kepentingan nuzul Al-Quran? Baik, Alhamdulillah. Nuzul Al-Quran merupakan maksud dia adalah penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW berlaku 17 Ramadan. Kita nyambut di Malaysia ialah Nuzul Al-Quran. Dan sangat penting untuk sama-sama kita memperingati peristiwa Nuzul Al-Quran ini. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'alam. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Soalan kedua ialah soalan terakhir pada hari ini. Boleh apakah Ustaz apakah pesanan Ustaz supaya murid-murid lebih mencintai Al-Quran? Baik, Alhamdulillah. Ustaz harapkan anak-anak murid, terutama sekali SKSSU Lestari, menjadi pelajar-pelajar yang sentiasa membaca Al-Quran.
ya, tanamkan dalam hati kita sentiasa ingin membaca Al-Quran. Banyak hadis Nabi SAW suruh kita membaca Al-Quran. Ya, banyak sangat kelebihan dia. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran akan mendapat hasanah, mendapat kebaikan. La aqulu alif lam min hafur, tidak aku katakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya-Allah. Ya, permulaan surah Al-Baqarah alif lam mim itu kita dapat 30 pahala, masya-Allah. Ya, sentiasa kita tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk sentiasa membaca Al-Quran, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sekian sahaja dahulu liputan berita khas daripada K7 Al-Fatih TV Channel. Sila tekan butang like, komen, share dan subscribe seandainya anda terhibur menyaksikan video ini. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam SKSSU Lestari.